Saya akan bercakap tentang topik yang sangat dekat dengan saya. Saya merawat ramai pesakit dengan sesuatu yang dipanggil penyakit paru-paru interstitial atau ILD. Ini adalah masalah paru-paru yang tidaklah begitu jarang seperti yang kita sangkakan. Apakah yang boleh menjadi punca penyakit paru-paru interstitial? Mengapa kita bercakap tentang penyakit paru-paru interstitial? Penyakit paru-paru ini kita secara umumnya membahagikannya kepada dua. Adakah ia fibrosis pulmonari idiopatik? Jadi idiopatik bermaksud tidak tahu penyebabnya. Jadi fibrosis pulmonari idiopatik bermaksud ia adalah parut pada paru-paru dan anda tidak tahu apa yang menyebabkannya atau adakah ia bukan idiopatik. Jadi apabila mana adalah fibrosis pulmonari idiopatik, pada dasarnya akan jadi lihat pada orang yang lebih tua. Paru-paru mengecut, baru akan rosak. Apabila imbasan tidak enam, tidak kelihatan seperti fibrosis idiopatik, maka doktor perlu melakukan penyiasatan yang mendalam untuk melihat apa yang boleh menjadi punca. Sekarang ia boleh jadi apa-apa seperti dari merokok. Ia boleh jadi mempunyai haiwan peliharaan di rumah. Ia boleh jadi mempunyai burung di rumah. Sebenarnya anda tahu di kebanyakan bandar metro kita terdapat banyak burung merpati dan burung-burung lain. Kadang-kadang malah penyakit kulit dan otot boleh menyebabkan penyakit paru-paru interstisial. Fokus perbincangan ini adalah ILD adalah sesuatu yang perlu dikesan awal, di diagnosis awal. Ia memerlukan penilaian yang sangat terperinci dan menyeluruh. Dan kini kita mempunyai banyak rawatan yang tersedia, dan kita juga mempunyai pilihan untuk mempunyai pasukan pelbagai disiplin di bawah satu bumbung di Hospital Apollo. Dan kita benar-benar boleh membuat perbezaan besar dalam kehidupan pesakit-pesakit ini.